Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita dah petang. So hari ni kita punya video adalah apa? Seharian budak-budak ni berpuasa. Adik dengan baby dengan kakak masih lagi berpuasa. InsyaAllah kita nak pergi berbuka puasa di hotel insyaAllah. Jangan lupa like, comment, subscribe and turn on notification. Tengok video ni sampai habis. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Hari ni kita nak kejut budak-budak ni buka puasa. Jom bangun kakak. Sahur jom cepat. Bangun. Kejap adik pula jom. Adik bangun sahur cepat. Hari ni kita nak buka puasa kat hotel cepat. Jom. Hari ni agak susah sikit cepat. Nak buka puasa kat hotel ni. Bangun cepat bangun. Okay, tak muka. Bangun tidur. Ini makan ringan-ringan je. Ayam sikit, telur sikit dengan nasi. Habis kan? Okay, nanti petang ni kita pergi buka puasa dekat hotel insyaAllah. Okay, stay tune guys. Kita akan tengok seharian diorang punya rutin hari ni berpuasa. Apa diorang buat, melepek ke tak melepek, kita tengok nanti. Okay, so hari ni kita akan dah sahur. So aktiviti hari ni kita akan tengok diorang punya aktiviti apa sepanjang hari berpuasa. Lepas tu hari ni kita akan berbuka puasa dekat hotel insyaAllah. Okay, so guys stay tuned. Sama-sama kita saksikan melepek ke tak melepek. Kakak dari hasil puasa dah. Adik masih lagi belajar. Azra Lana belajar lagi. So kita tengok macam mana nanti. Okay, stay tune. Bye bye. Hey guys, ni dah setengah hari dah berjaya. Pukul 12 Koci atau Azra Lana berjaya setengah hari buat masa ni. Kakak kat sini sambil melihat TV. So Amni risau studio biasa. Alhamdulillah tengah buat bintang. Masih cool lagi lah. Dia akan melepek petang sikit biasanya. So Azra pun sama. Kita tengok macam mana nanti. Okay, stay tune. So aktiviti dia orang melepek, tak main, tak apa, tengok TV untuk menjimatkan tenaga. So Arisa adalah sikit buat bintang lah, buat apalah. Buat bintang. Okay, lagi siapkan dulu. Okay. Yang dua orang tu memang tak ada cakap. Bergaduh saja. Okay, stay tune. Nanti kita sambung lagi. Yes. Okay guys, 2.40. Andra, Adik, Papa panggil. daripada tadi lapar. Masih lagi bertahan. Adik boleh puasa separuh hari ke? Tapi dah pukul 3 dek. Hai guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kami dah on the way ke hotel hari ni. Alhamdulillah adik Adra dengan kakak masih lagi berpuasa. Tapi lembek lah. Sikit nak buka puasa, lapar. Tapi kita tak pening lagi baring lah, kita tak layan. Sebab hari ni kita ada nak buka puasa kat luar special. So kita biarkan diorang berpuasa supaya diorang boleh makan lebih banyak sikit lah kan. Selalunya makannya sikit. So hari ni biar dia makan banyak sikit. Okay, so jangan lupa nanti kita tengok lah suasana dekat hotel tu macam mana. Sekali je setahun kita merasa kan. Harap budak-budak semua happy. Orang pastinya ramai, InsyaAllah memang akan ramai lah. Biasanya hari Sabtu ni memang ramai lah. Sebab buffet yang kita nak pergi ni di antara buffet yang famous, viral jugalah. Okay, so nanti kita tengok apa lauk-lauk dia. So stay tune. Jangan lupa turn on notification dan juga subscribe. Bye bye. Okey, time ni kita dah sampai. Tapi masa ni terlupa nak onkan mikrofon. Jadi
tak ada suara lah video ni. So kita akan tambahkan voice untuk video ni. Okay, so Mak Angahnya pun dah sampai tu. Baby dia naik dengan Mak Angah. So nampaknya dia ni sangat-sangat excited. Terus jalan je. So inilah hotelnya, besar, Marriott Hotel Marriott Hotel Putrajaya. Mungkin you all boleh search nanti. Okay, so kita ambil parking valet sebab parking biasa dah penuh. Kita ambil parking valet lah, terpaksa, dekat sikit lah kan. Okay, so tu dia kakak Amni. Hai, hello. Cinta, tengok cinta dengan bawa teddy bear dia. So adik kodik adik atau koci dah jalan pun dah tak mampu dah. Sebab dia terlampau nak buka puasa daripada awal. Nak buka puasa pukul 12, pukul 1, nak buka puasa, tapi kita suruh dia tahan. So akhirnya berjaya juga dia tahan daripada berbuka puasa awal. So nampaklah tu, jalan pun nak tak nak je jalan. Okay, so kalau kita tengok kan, bila parking penuh ni memang ramai orang lah. So dia ada tak tahulah berapa ratus meja, berapa ratus kursi, tapi memang full. Jadi alhamdulillah ada rezeki lah dapat bawa budak-budak ni 3-4 ketul ni untuk rasa berbuka puasa dekat hotel. Bukanlah selalu, setahun sekali je. Sejadilah kan. So tengok cinta, kan main seronok lagi dia. So masa ni memang tak ada, lupa langsung nak on mikrofon, jadi tak ada suara lah. Okay, mana Mangah. Okay, Mangah sampai dah. Sebab register atas nama dia. Entah kat mana ni. Adik, tunggu. Masuk, let's go. Go. Okay, ya. Adik penat. Sikit lagi nak buka puasa dah. Relax, bertenang. So ini dia hotel dia. Nampak kita nak buka puasa hari ni. Dah budak. Marilah. This way. Cinta. Dia nak gambar. Tu pergi ayam. Kata kan korang ambil sikit. Apa ambil? Cepat, tak ada orang tak. Cepat pergi cepat. Cepat, tak ada orang. Habis dah gambar, bawa handphone awak dia. Pergi. Habis tengah buat video. Tapi tak boleh masuk. Kena kat luar je mak. Kat luar je. Pergi ambil gambar, nak ambil gambar. Bapa nak jalan ni tekan tepi pijak kaki lah. Inilah hotel ni. Cantik ke hotel ni? Hotel ni dah agak lama dah hotel ni. Adik, masuk adik. Adik masuk kakak sini. Cepat, baby. Adik Izzah. Yo. Kita jalan sikit, kita pusing sikit hotel tengok. Kita makan kat bawah rasanya. Kot lah kan. Kat bawah ke kat mana? Banyaknya makanan dia. Nanti kita akan go through makanan dia satu-satu insyaAllah. Tu belah sana gitu. Tahu lah. Kita kat bawah kan? Kat bawah kat tengok macam dekat Okay. tak dalam makanan. Itu yang Kita turun di sini ya? saya Saya boleh turun sini ya? Ini dia. Kat luar pun ada lagi. Kat luar ada, kat dalam ada. Okay, nanti kita akan go through dia punya makanan satu-satu insyaAllah. Stay tune. Okay, ini lauk permulaan dia, kita tengok. Lauk permulaan dia. Telur. Ni starting pack ni.
So kalau nak makan nasi kat sini pun ada, mungkin kat sana pun ada. Oh, ni ulam-ulam ni. Okey. Nampak menyelerakan. Tengok dessert dia. Oh, ada aiskrim. Okay. Kuih dia tahan. Tapi meja kita terlampau jauh. Terlampau jauh meja kita. Oh, rojak. Okay, so kita review kat sini. Ada buah-buahan. So ni dia dessert. Quite nice dessert dia. Full long. Kuih yang tradisional dan manis-manis sana ni dessert lah. Ada popcorn guys. Ada bubur. Dia like ice cream untuk budak suka ni. Ada kurma kau buah. Macam buah dia. Baiklah. Italian. Oh, ada pizza. Ada mana ada? Pizza pun ada. Ada. Kawah. Oh, ni kat sana ada. Masih. So memang banyak lah makanan dia. Besar ni. So ni ulam-ulaman. Lah macam orang kampung dia suka ulam-ulaman ni. Macam saya kan. Alamak, ada petai lah, ada semua benda lah. Alamak, syok ni. Bakalan Ali orang ni. Ulam-ulaman, tengok ulam-ulaman pun dah kenal dia. Memang terbaik. Oh, ini ada wagyu lah semua. Nah, tadi habis awal. Lidah bakar. Ada. Yang sama saya tadi. Okay. Kita tak apa. Sini kita jalan macam ni. Ada yang keluar. Kita nak cari jalan untuk keluar. Sekejap ya. Ada. Ada pizza macam mana? Ni dia nak duit. Ani nak apa? Jom kita kat bawah. Kita kat bawah. Okay, kita bawa dia dulu sebab dia pada ramai orang. Kat bawah nak tengok makanan apa tu pun susah, terlampau susah. Air tebu, air balang. Kita ada salawasi, soya, itis. Mantap. Okay.
So kita akan mulakan daripada belah sini. Dan macam ada ni. Apa ni? Congolese Indian food kot. Sini tak ada sate. Kita ada sate. Ya. Kita ada sate. Syam. ABC tu ada. Oh, tadi kat dalam pun ada lah. Pembalik kat luar pun ada. Kenapa? Oh, ayam penyet. Nampak mengalir kan? Oh, ikan ke kambing ke tak tahu ni apa. Oh, nampak mengalir ikan ni. Ni bihun sup utara. Lemak. Ni apa ni? Kaki kambing. Oh, kaki kambing. Okay. So peminat kambing boleh lah. Ni kaki kambing, ni geng-geng kambing lah. Ni apa ni bang? Ini ayam bang. Ni nasi apa? Nasi biryani ayam. Nasi biryani ayam, Masya Allah. Masih bang. Ini yang paling cok ni. Kambing kulit. Ini biasa. Peminat kambing yang suka ni. Kambing kulit. Alah, ni kena berasa panjang biasanya. Enggak. Berapa ekor boleh? Ha? 2 ekor? Boleh berapa ekor ini? 11. Allah, Masya Allah. 11 ekor. Roast beef. Oh, roast beef. Ini apa? Japanese tower. Daging. Oh, wahyu. Cek. Wahyu kita ambil dulu. Satu. Rasa. Mantap bang. Ayam boleh. Okey. Saya sudah dah habis bersih. So masih untuk kita ambil makanan kita. So kita akan ambil sate dulu lah. Sate ni biasanya panjang, okey. So kita sampai dulu. Bye. Nanti kita tengok meja apa kita dah ambil. Satu lagi yang kita tak tengok lagi. Buat video je. Oh, durian boleh pakai kat sini je lah? Ha? Durian pakai kat sini je lah? Durian lepas tengah boleh beratur. Oh. Boleh tempat duduk ada. Oh. Jenis-jenis tu duduk. So, durian apa ni? Durian kampung. Durian kahwin. Kampung kahwin. 8.30 baru buka? 8.30. So 8.30 boleh makan durian kat sini. Okey, insyaAllah ini stesen yang terbaik kat sini. Wah, ada shortcut kat sini. Right. So kita hanya dekat dengan durian. Kita akan masuk kat sini. Sekejap kita ada shortcut. Alright. Okey, sampai dah. Shortcut. Sekarang jam dah 7.10 minit adik. Are you okay dik? Are you okay? Dia dah terlampau lembik dengan lapar lah. Dah terlampau lapar dengan pizza ni dah ada depan mata. Jadi dugaan tu dah terlampau berat. Baby dah selamat dah. Kakak, are you okay lagi? Tak okay lah. Kakak pun dah tergugat dengan makanan. So tengok makanan. Ulu. Kalau tak habis tak tahu lah. Dia tips dia jangan makan nasi.
Kalau kita makan nasi, kita akan kenyang dan membazir. Kita makan daging saja. Dia semua dia dah ambil. Adik, okey? Nasi biryani dengan daging penyet. Mentang-mentang kau tak ada orang escort. Aku tengok semua kelaput dia orang ikut. Okay, so Adik, sikit lagi, Dik. Sikit lagi. Sikit lagi. Dah nak buka puasa dah. So adik berjaya hari ni, adik berjaya. Love lah atas tu, coklat atas tu. Siapa ambil? Lepas tu tak makan. Pergi ambil apa? Tak, tadi Azim dah tengok tak top up lagi. Oh. Oh, dah tukar kek. Lepas tu dengar dia punya bising kot. Kenapa sekali? Kenapa ni? Yelah, memang kena keluarkan. Okay, lupa lagi nak on mic masa ni. So masa ni kita dah lepas solat apa semua. Adik kakak pun dah lepas buka puasa. Terus mencari aiskrim. So masa ni papa baru lepas solat, tengah mencari dia orang. Tengok menggelupur pergi cari aiskrim. 2 ketul ni. Nampak tu. Kantoi nak cari aiskrim. Adik macam biasalah, dia memang suka aiskrim apa? Strawberry je. Macam kakak memang Oreo, coklat saja. Kakak dia tak suka aiskrim apa? Strawberry ke benda-benda lain yang bukan-bukan tu, dia tak suka. Dia coklat atau strawberry je. Walaupun coklat tu kadang-kadang pahit lah apa kan. So orang nak tolong buat, tak nak bagi, nak buat sendiri. Tapi aiskrim ni dah agak cair sebab ramai sangat orang buka tutup dia punya peti ais ni kan. So dia dah cair. So dia tak nak topping apa-apa. Dia tak suka, dia suka kosong je. Kakak ni dia memilih sikit. Kalau dah dia ambil aiskrim, dia dah ambil aiskrim dia rasa yang tadi. So dia tolong ambil untuk adik je. Bagus juga kakak ni sebenarnya. Dia penyayang, seorang orang yang penyayang. Okay, so terus ke meja. Papa nak pergi jalan, nak pergi ambil makanan, nak tengok makanan ke. Macam mana lah boleh terlupa nak on mic masa ni, ya Allah. Kita ingatkan kita on terus ni rupanya tak. So inilah dia makanan. Papa belum makan lagi masa ni, baru nak start makan. Masa tadi buka puasa tu makan kurma sahaja. Okay, so korang janganlah bosan pula tengok video ni. Stay tune je lah. Sebab apa, tak ada suara kan. So ni kita lah, lain pun semua dah settle dah sikit. Makanan banyak lah, terlampau banyak makanan dia. So far sedap lah juga, boleh dikatakan sedap. Dan banyak pilihan, terlampau banyak pilihan sampai tak tahu nak makan apa. Sampai macam tu. So adik dia sambung dengan mi dia. Dia suka mi, dia tak makan nasi sangat budak ni. Dia suka mi, dia suka jajan, benda-benda yang macam tu dia suka. Yang kat bawah ni macam biasalah, dia orang akan main berpusing-pusing kat meja, makan sampai kat bawah semua tumpah-tumpah tu biasa. So sangat-sangat biasalah benda tu. So okay, sekarang baru nak mula makan. Okay, papa dah habis makan. So dia orang nak pergi tengok orang menari pula dah. Jalan je lah pergi tengok orang menari. Lepas tu semua nak ikut. Baby nak ikut, semua-semua lah ikut. 4 ketul ikut. Ayla, Cinta, kakak semua ikut jalan. Orang ramai. Ni yang tengah beratur ni nak ambil apam balik. Memang apam balik dia memang sedap. Ada ke kita makan semalam tapi kita tak tempat nak tunjuk. So apam balik dia memang sedap guys. Dia bubur nestem dalam dia. So nice. Okay, ni dia dah sampai dah dekat pentas. Kat sini ada pentas dia agak besar juga. Kalau kita tengok kan, so dia adalah pasang muzik apa semua. So orang tengah menari. Budak-budak ni suka tengok orang menari, tapi tak dapat tengok lama sebab dia dah nak habis dah pun sebenarnya. Tunggu baby tadi nak cari slipper lah apalah. Sebab masa dia main kat bawah tu berlari-lari tu, dia campaknya slipper dia. Lepas tu dah ke mana-mana tas slipper dia. So menunggu dia saja dah berapa minit untuk cari slipper. So dah sampai je dekat sini. Orang tu pun dah deh. Tangan-tangan macam tu je dah habis dah. Sekejap lagi pusing-pusing dah habis dah menarinya. Terus kakak pun bosan tengok. Dia first time kata nak tengok orang menari macam ni. Tu dah habis dah. Tak sampai seminit. Lepas tu dah terus belah. Semua pergi balik kat meja. Tak ada kerja. Baik duduk kat meja. Tadi dengar lagu pun jadilah kan. So masa ni kita nak bawa Cinta. Cinta ni susah sikit nak jaga ni. Dia suka buang slipper dia. So dah sampai dah ni. Baby pula buat perangai always lah. Baby ni memang always lah. Kalau dia buat perangai tu biasa lah. Kalau tak buat perangai tu yang luar biasa. Dia tarik tangan ni nak ajak gimana tak tahu.
Tak tahu nak ajak pergi mana. Mungkin nak ajak pergi tandas kot. Dia biasanya dia akan macam ini. Kalau perangai dia nak ajak pergi tandas, sama dia nak kencing ataupun dia nak membuang. So adalah tu apa yang dia nak. Rupanya dia macam ni cinta pula berak. Ya Allah, berak pula budak ni. Nak kena bawa pergi cuci pula kat tandas, tukar pampers apa semua. Okey, dah lepas selesai semua barulah Papa boleh sambung nak makan kenapa. Tu dia, as you can see, beratur nak ambil durian. Daunnya panjang. Sambil belakang penuh. So kena beratur untuk durian. Dia dah nak sampai, kita buat video lagi. Kita tengok berapa panjang je ambil durian. Belakang sana. Adik. Ya. Jadi kita video balik. Ya, okey, dah sampai. Ambil ni dulu. Okey, apa dah simpan? Okey guys, dah habis iftar kita kat hotel hari ni. So dah jam pun dah dekat pukul 10, semua dah nak balik. Kita tengok meja pada kosong. So, jangan lupa lah korang yang tengok video iftar kami hari ni, mula daripada sahur, Cikgu Amni dan juga Koci, daripada sahur sampai ke tengah hari sikit, sampai petang sikit, sampai berbuka, sampai balik ni. Jangan lupa like, comment, share, subscribe and turn on notification, okay? So insyaAllah nanti kami akan buat video yang lebih menarik lagi. So waktu untuk kita balik, let's go. Intai jom, let's go. Pakai slipper. Let's go, nak balik dah. Bye bye everyone. Salam. Salam nak balik dah. Okay guys, dah habis. Kakak, dah habis dah kita. Dah nak balik. Bye. Tu banyak abuk dah ni. Mana? Bye, dah nak balik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada air terjun. Masuk air terjun. Salah ayah. Dah salah. Salam Pak Su, salam Mak Su. Salam dia gambar kat sini. Kat mana? Salam Pak Su, Mak Su dah belum? Salam. Ya Ras. Bagi baby balik. Pergi dengan mengalung dengan Om. Ya, anak awak nak ambil gambar. Bye. Okay, jumpa lagi di lain video, okay? Jangan lupa like, comment, subscribe and turn on notification. Kami semua dah nak balik dah. Habislah video hari ni. That's all. Nanti ke video yang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.